Kau ingat tak masa kita tengah jalan tadi? Tengah jalan tadi lampu tu padam kan? Kenapa? Ya, kenapa? Aku rasa ada orang pimpin tangan aku ni. Benda ni, abang kat bawah pokok besar tu. Apa benda ni? Abang lap-lap, abang kesat. Tak. Serius lah? Yes. Ini bukan benda. So, bila abang sakit teruk. Tengah duduk tu, bola api tu masuk dalam klinik tu. Bang, benar Ada bang. bunyi. Lepas tu dia kat depan, tak silap abang, kat kaki adik abang. Clear, jelas, sejelas-jelas je. Pah, bang tu. Serius bang? Kemarin kan cuma kita cerita-cerita misteri gitu kan. Kayak nggak puas gitu. Ngerasa nggak sih? Betul lah. Kayak kepotong gitu. Yelah orang tua ni cerita pasal apa benda Ternyata bas mau mini keretanya lah apalah. Ini mati. Seram lah tu. Iya sih. Animal you. Bang, abang okey ke hari ni? Okey. Abang buat apa hari ni? Hari ni tak ada buat apa. Relax. Kenapa bila kita nak tidur kita kena berborak dulu? Aku tak faham. Aku tak faham. Ini namanya sofa talk. So far so good. Sofa so good. Saya recap. Okey, ni ada satu lagi experience. Abang, kita abang ngomongin experience. jangan tipu kita bang. Nah, ni cerita betul. Okey. Okey, ni Janji. swear to good. Swear to good. Mantap. Sumpah kat kambing. Kami kena sumpah. Yes. Tak, cerita ni gini. Ah. Ada satu malam tu kan. Cerita dia, masa ni sama bujang-bujang. So abang, macam abang cakap lah, rumah abang dulu dekat dengan kubur tau. Okay. So Jangan scam. tak, serius. Okey ah, betul nak ambil mood. Swear to good. Okey. Okay. So malam tu, kita lepak kat bandar. Town lah. Town JB. Distance between Komta, JB dengan balik rumah abang is plus minus abang rasa about 3 km kot. 3 km. So bila muda-muda masa tu lah 3-4 km is nothing. Dekat dia. So kita orang dah habis jalan-jalan dah pukul 3 pagi. Dah pukul 3 pagi tau. Lewat. Nak naik bas dah tentu tak ada. About 3 o'clock ni. Yep. So nak naik taksi duit tak ada. Bujang, budak-budak. Teenager, about 19, 18. Yep. Ada Maybe. girlfriend ke tak ada? Abang daripada belajar 6 tahun dah ada girlfriend. Daripada umur 6 tahun ada Dah ada, girlfriend? dah ada. Dasar. Memang. Syaitan tak guna. Abang pasal abang daripada dulu comel. Tak pernah tak ada yang tak suka kat abang. Lanjut. Okey, lepas tu. Sama kali. Dengar. Lepas tu kan. Bila. Jadi kita ni. Orang muda. Yang. Iya. So tak apalah. Kita jalan kaki je lah balik. Right. So jalan daripada bandar tu. Jalan borak berdua dengan kawan. Tak ada hal. Free. Tengah jalan. Dia. This distance dah sampai kat satu simpang ni. My house is there. Ni jalan full stretch. Kubur. Okey. Kubur. Yang ini adalah makam diraja. Okey. Okey. Orang Johor akan tahulah. Okey. Set kita kayak di medan perang ya. Yes. Oke, lanjut. Okey. Tengah jalan, borak, jalan, lampu jalan ada. Berapa Borak. ramai waktu tu? Berdua. Berdua je. Berdua saja. My friend, my very very good friend. Nama dia Lan Bintik. Highland Bintik hidup lagi? Ada hidup lagi. Highland Bintik. Tuh aneh-aneh Dia sama my book rabbit. Abang Lan. Abang ingat lagi cerita ni. So tengah jalan, borak. Sampai distance tu about quarter je. Dia tiba-tiba je dia jalan makin laju. Wah! Oh ya terbuntuk pokok. Dia lompat sesuatu. Lampu jalan. Oh, tapi sebelum tu tengah jalan tu tiba-tiba
lampu tu terpadam tau. Lampu jalan terpadam. Tak benar ni. Oh. Atau dia jalan makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Oi Lan, slow sikit lah abang cakap ni kan. Dia kat dalam kubur ni, tepi-tepi ni buang-buang lah. Lan, slow sikit lah. Dia diam aja. Dia jalan makin laju. So abang pun pick up my pace. Abang pun jalan makin laju. So distance dari hujung ke hujung is about almost 3/4 kilometer lah. 750 meter kurang lebih. Maybe lah. Jalan. Sampai abang dah sampai dengan dia. Dia diam je. Dia tak cakap apa pun. Dia diam je Syah. Kan? Dia diam. Masuk. Simpang tu. Ni kubur. Simpang. Rumah abang. Sampai kat simpang rumah abang. Buka gate terus. Kat luar macam gate. Kat luar rumah kan. Ada tempat macam tempat duduk macam ni lah. Kan kat luar rumah tempat parking tu duduk. Dia tu duduk. Kan? Asal. Kenapa kau? Lihat kejap. Dia kau ingat tak? Masa kita tengah jalan tadi. Tengah jalan tadi lampu terpadam kan? Kenapa? Ya, kenapa? Aku rasa ada orang pimpin tangan aku ni. Oh, ini saya pernah dengar cerita ni. Abang pernah cerita ni. Ada orang pimpin tangan dia. Yes. Syah bayangkan. Tak nak, jangan hold me. Syah sini. Abang sini. Kita jalan. Siapa pegang tangan dia Tiba-tiba- macam ni ke atau macam ni ke? Pimpin macam Atau pimpin. macam ni ke? Girlfriend boyfriend. Pimpin abang tak tanya lah. Pasal abang geli nak pegang tangan dia. So, Syah bayangkan. Syah kat sana, abang kat sini. Apa pegang tangan dia? Dia jalan macam pimpin tangan Syah. Itu, zup, tu yang dia berdesuk tu. Sedih ingatkan abang ke? Tak mungkin pasal abang kat sini yang pimpin tangan kat sebelah sana. Damn it. Tu siapa tu? Siapa tahu? Oh. Siapa tahu? Saya pernah dengar abang pernah cerita sama saya. Dan satu lagi. Kat rumah abang. Kat luar rumah abang tu ada pokok besar. Kita, but I don't know. This one, I don't know. It's a bit weird. It's a bit strange. Tapi abang tak pakai. Abang jenis kat rumah pakai seluar tidur. Tak pakai baju tau selalu. Dan abang kalau malam kan, memang abang tak suka pakai baju lah. Tapi kenapa dah tua-tua ni abang punya baju tidur yang macam ni? Pasal masa kecil-kecil tak dapat rasa benda ni. Okey, teruskan. So malam tu abang relax kat luar rumah. Malam lah. Dalam pukul 10 lebih, 9 lebih tu. Isap rokok kat luar rumah. Ambil angin malam. Relax. Peace. Rumah abang malam tu aman, sunyi. Pasal rumah abang kat dalam taman. Jauh daripada main road tau. So abang relax kat luar. Luar abang suka lah. Dia tengok kucing-kucing ke yang ada kat luar-luar tu. Ada anjing-anjing. Abang suka haiwan kan. Sebab tu abang suka korang. Tu abang relax. Isap rokok kat luar. Jalan abang tengah isap rokok je. Tiba-tiba. Benda ni. Abang kat bawah pokok besar tu. Apa benda ni? Abang lap-lap. Abang kesat. Tak. Serius lah. Yes. Ini bukan benda. Dari pokok mana bang? Pokok kat depan rumah abang tu. Getah pokok katnya. Abang tak pernah jumpa lah getah pokok. Warna ada warna merah. Warna merah. Excuse me. Dah lah. Abang pun. Tapi ni satu benda yang pelik lah. Abang tak tahu lah. Tapi habis tu goosebump tak? Apa macam abang abang tak wondering aja apa sih ni gitu? I was not scared lah because maybe surrounding tu tak menakutkan abang. Because I'm in a very, abang dalam orang kata kawasan safe lah, my house. So abang fikir, mungkin ada benda lah kan. Haiwan ke apa, but it was weird lah. Tujuh-tujuh korang tahu? Tahu. Pernah nampak? Pernah kat tepi laut. Dia api kan? Apa? Berbola api. Tujuh-tujuh. 77. Oh itu kalau di sana namanya banaspati. Dia kayak ilmu gitu kan? Dia berbola api. Iya. Itu yang Santet kan? Santet lah. Itu yang dulu kat Indonesia ada satu cerita tu yang popular tu, penangkal egg education. Penangkal? Egg education. Popular cerita ni dulu. Penangkal ilmu telur. Tapi saya pernah nampak bang. Tapi yang ni serius-serius. Saya pernah nampak. Serius? Itu dekat tepi pantai. Mana di pantai mana? Waktu itu saya kerja dekat Rompin. Abang pernah nampak 3 kali. Tadi dengar cerita dia dulu ni yang di Rompin. Yelah. Nampak macam tu je. Lepas tu aku macam Rompin tu di mana kan? Pahang.
Kuantan. Kuala Lumpur. Sebelum Kuantan ya? Depends. Kalau from the south, is sebelum Kuantan. Dia sebelah selatan Pahang. Oh, itu pantai gitu. So, tengah lepak kat tepi pantai, ex-boyfriend. Lu mau ngapain tuh bang? Dia berdua-duaan di tepi pantai malam-malam. Apa benda kau buat malam-malam dengan Tak ada, tengah cari seashell sana seashell. Lepas tu, okey lah lepas tu. Okay, lanjut. Lepas tu, tiba-tiba nampak that thing lah. Makin lama makin dekat. Lepas tu macam, apa tu? Macam tu tau. Terus? Lepas tu dia kata, jangan tegur, jom kita gerak. Macam tu. Hah? Kita belah je lah. Dia berjalan gitu? Enggak, dia terbang. Iya. Dia terbang. So kita boleh nampak, tapi dia tak laju tau. Dia slow kan. Dia punya tu macam very slow. Why your boyfriend told you, jangan tegur. Pasal itu pantang larang orang Melayu kan. Kalau nampak yang pelik-pelik, Jangan apa tu? Jangan tegur. acknowledge Jangan itu. tegur, jangan acknowledge. buat tak tahu je. Macam kalau kita jalan-jalan, lepas tu kita ada bau macam kalau kita jalan kat hutan-hutan, lepas tu tiba-tiba ada bau wangi kan. Kita macam, wanginya apa tu? Jangan tegur. Sebab dia kita macam acknowledge dia macam tu lah. Tu pantang orang Melayu, orang-orang dulu-dulu. Tapi make sense juga sih. Maksudnya even kalau manusia pun kalau sebenarnya kita nggak hiraukan gitu, kita kayak ya udah jalannya. Tapi kalau kita kayak macam, ada apa nih? Kita pasti Ada animal kat sini macam tu. Abang sekarang abang cerita. Okey, abang baru 3 teringat. kali. Okey, abang nak tepikan cerita apa nama binatang tadi abang sebut? 77. Education. 77. Abang tiba-tiba abang ada teringat satu cerita yang sangat-sangat best pada abang. Tapi seram. Tak kata seram, tak seram lah. Dalam tahu kan, abang suka mancing tau. Yap. So kadang-kadang Selalu bila malam-malam waktu mancing mesti nampak apa-apa kan. ini dia. Inilah dia. Apa lah buat muka macam tu, seram. Muka Seram santai. muka abang daripada cerita abang. Ya. Terus. So abang mancing lah kat Kelong tau. Rakit lah, senang cerita rakit yang Kat rumah rakit. kat rumah, kat Johor. We should do this on rakit, right? Kat rumah rakit. Bila abang cerita ni mungkin kau fikir 2 kali lepas ni. Okey, pasal rakit dekat Johor ni ada banyak tau. Okay. Rakit I know. yang kita kat sini, rakit yang kita pergi dulu kecil. Ya. Ni besar. Ada bilik-bilik. Sebesar dunia, seluas jagat raya. Yes, abang kirakan dia pasal abang tak tahu apa yang kau cakap ni. Okey. So, rakit tu besar pasal dia ada bilik-bilik. Ada very big rakit. Iya, kayak hotel lah, floating hotel Hotel gitu. tu gempak lah ni kayu buluh kira lah kan. So, mancing. Jadi kawasan tu luas. Ramai-ramai ke seorang-seorang ke? Jadi bukan abang saja yang mancing. Abang bertiga dengan kawan abang. Okay. So, adalah Abang-abang lan tu ada juga. abang lan tu Dah tak ada. bintik tak ada? Dah bintik tak ada. So, bila mancing ni, Maaf. dia besar tau kawasan tu. Jadi abang ni pula, kalau mancing, abang tak suka, walaupun kat situ orang kata ikan tengah naik kan, abang tak suka tengah meriah tau. Semak-semak abang mancing ni untuk abang peace. So abang pergi ke satu sudut yang lain, Seorang-seorang nih. seorang-seorang. Sebab abang nak peace, jadi abang tak nak ada gangguan. Abang nak mancing relax kan. So abang pun ambil kursi, rakit. Ambil kursi, abang ambil rod abang, ambil kopi abang baling lah. Rod abang. Jadi kita biasa mancing, dah baling rod, dah baling umpan tu, kita duduk lah kan. So bila kita duduk, kita relax, tengok kampung daripada jauh, lampu-lampu kan. Sekali abang tengah duduk tu tiba-tiba depan abang ternampak. Ush. Apa? Muka tak nampak, dia macam bayang-bayang tapi nampak bentuk. Okay. Perempuan ke lelaki? Bentuk saja. Bentuknya apa? Bentuk Orang? bentuk Lembaga tapi lah. tak nampak muka tak nampak pasal dia macam apa orang kata sama-sama tau. Okay. Tapi nampak dalam about 20 meter 20 meter daripada abang. Dia tengah mancing ni. Tiba-tiba kiri kanan tu dia keluar daripada air. Dia naik sampai ke atas. Serius? Yes. Itu apa? Tak tahu. Tapi dia tak ada bunyi, dia tak ada apa. Dia keluar daripada air, dua macam itu. Dia kan ada shape-nya kan? Shape-nya ni manusia Macam kah? manusia lah. Oh gitu, ada rambutnya nggak ada. Macam sama, tapi nampak macam tangan dia gini macam
Macam Iron Man. Macam Iron Man gitu. Jadi nggak serem lagi. Tak, tu ni memang real. Open mask. Kita tak nampak baju ke, kita tak nampak apa ke, kita cuma nampak sama-sama bentuk body orang besar orang kot pasal kita tak dapat malam kan. Lepas tu dalam jarak 20 meter gitu, 30 meter jadi tak jelas sangat. Tapi kita nampak dua sosok tu naik straight je sampai ke atas. Sampai ke atas langit tu sampai yalah jarak jauh tu dah kita dah tak nampak lagi lah. Abang waktu itu ini nggak lemah nggak kayak kan biasanya kan kayak lemah gitu Macam kan. Roma naik ke. Jadi kayak aduh nggak bisa So far, bergerak. Alhamdulillah abang tak. I was okay. Abang tengok je. Ini apa ni kan? Terus abang lari enggak? Wih gila berani banget abang. Nak kata berani tidak lah. Tapi I don't know. Mungkin at that moment Terkejut lah. tak ada. Kita tak terfikir apa benda ni. Itu je kita fikir. Abang ni sebenarnya bukannya lah orang berani. Tapi Abang berani sih bang soalnya nih ya kalau kamu ingat dia punya rumah yang di Oasis tuh itu sebenarnya agak I don't know I Yeah, feel the vibe lah maksudnya kayak serius bang serius karena kan saya quite often juga kan datang ke sana kan especially kalau udah kan biasa saya sampai malam gitu pulang gitu kayak Even dia punya surrounding dekat lift apa benda tu bener semua pun, on the way masuk ke lift kan kayak ada lorong tuh. I rasa ada pergi rumah abang kat situ 2 kali. Yalah. Tapi Aneh I kan. dapat rasa Terus dia tinggal sendiri lagi di situ. Udahlah buka tuh ada dengan sungai kucing tuh. dia apa? Nah, Meadows. Meadows. Hidup lagi Meadows. Hidup. Gemuk Tapi lagi. kan sebenarnya tempat tu kan abang panjang kan macam banyak pintu kan. Tapi rasanya ada dalam 2-3 rumah je yang That's why. dihuni. Memang sunyi. Tapi Galang dah cakap gitu kan. Abang tak tahu Galang ingat ke tidak. Abang call Galang ke tidak malam tu. There was one night balik kerja. Ada dah pukul 3 pagi, 2 pagi kan. Kita balik kerja malam biasalah kan. Abang balik rumah abang tengah langgang. Padahal Oh iya benar. Ah. Bener. Dia kita pikir pertama tuh ada orang Ransack. Orang masuk serompak. gitu. tak mungkin. Pasal rumah abang security semua dengan lock semua. Terus saya bilang, bang cek bang, di lock Galang, lock nih gitu, Meadows kali, enggak, gini. Teruk ke? Tunggang langgang, tong sampah terbalik S-box abang tu. Kucing abang kan kitten. S-box terbuka, bahan-bahan dalam fridge semua jatuh. Abang punya furniture kat tepi-tepi tu semua tonggang terbalik. I remember that. Tapi abang call kawan abang lah. Abang call kawan abang yang abang rasa dia Iya benar ya. kan dia apa? Dia Ada ilmu lah. ada something like that kelebihan lah. Ada kelebihan kan? Abang call dia. Bertiga. Abang call dia, kau tolonglah tengokkan ada tak apa-apa kat rumah aku. Dia ketawa je. Kata. Tak ada apa lah. That's it. Itu saja jawapan dia. Orang cakap dia pasal kita dengar cerita lah. Kadang-kadang ada orang pandai-pandai yang boleh scan daripada jauh kan. Benar. So abang call dia. Atau mungkin dia benda tu tak akan apa memudaratkan, so dia pun macam tak ada apa-apa lah yang tu biasa punya. Betul, tak ada apa. Only that incident sekali tu je. Lepas tu tak ada apa. Tapi tu memang weird. Rumah yelah bedok masa tu kecil lagi kan, kita lagi. Tonggang langgang rumah tu tonggang terbalik padahal abang duduk seorang ni. Itu memang real. Abang I had no answer. Abang tak ada jawapan. Apa benda yang berlaku tu. Yang pasal 77 tu pula. Ni best juga cerita dia. A few years back, abang sakit teruk. Dan anak abang pun sakit teruk. Ada abang tak percayalah, kononnya ada orang yang menghantar dekat rumah tu lah. Tapi bukan untuk abang. Nadira lagi. Nadira pun sakit. Abang sakit. Nadira tu anak abang lah kan. Yeah. So, kononnya ada orang tu menghantar untuk orang lain di dalam rumah tu. Serius? Siapa ada dalam rumah abang? Abang, Wife, ex-wife. ex-wife abang, anak abang dengan arwah mak mentua abang lah.
So kononnya, tapi kita tak tahulah. Kononnya ditujukan ke orang lain. Tapi terkena ke abang. So abang sakit. So bila abang sakit sakit teruk. Gigi-gigi lah benda. So family abang kata, abang kat KL lah masa tu kan. Family abang kata, hantar balik JB lah. So dalam sehari dua lepas tu, anak abang buat sakit. Balik JB juga. So malam tu, abang pergi klinik dengan anak-anak abang sekali. Okay? So sementara kita tengah duduk, nak tunggu kita nyetel ni, tak ada orang lain tau dalam tu. Cuma abang dengan anak abang untuk nak jumpa doktor kan. Pasal dah lewat malam kan, jadi late. My arwah nenek abang pun ada lagi masa tu, ikut dalam kereta lah. Tengah duduk tu, bola api tu masuk dalam klinik tu. Bang, benar. Ada bang. bunyi. Lepas tu dia kat depan, tak silap abang, kat kaki adik abang. Clear, jelas, sejelas-jelas je. Pah, tu. Serius bang. Yes. Ada bekas lah dia hilang macam tu je. Meletup gitu ya, pah. Terus apa, meletup jadi ini ashes ke apa? Tak ada. Hilang gitu je, meletup gitu, pah. Tak kisahlah, lepas tu balik. So, terkejut lah juga kan. Maksudnya takkan nggak chaos bang? Maksudnya apa tu, takut molotov apalah gitu, bom ke apa ke? Bukan. Nggak, maksudnya orang yang nggak paham, maksudnya ini apa ini? Yang ada abang, kita dah tahu dah benda ni mungkin mistik kan. Dan kita dah tahu dah pantang larang dia, jangan cakap banyak. Yep. Jangan Dia duduk tegur. diam je. So, kita diam. So, ingat bila balik sampai rumah pun kita cerita. Dalam kereta tu, on the way balik dari hospital, ni, my brother, my grandma was also at the back lah. Dia duduk diam. Daripada luar tingkap tu, nampak dengan jelas. Bola api lagi satu. I ask my grandma, nampak tak? Nampak. Semua nampak. Gila Tapi pula, ada pula apa orang Melayu, orang lama-lama, orang tua-tua kata lah. Kalau kau nampak tujuh-tujuh tu, kau kena tegur. Tapi tadi saya bilang. Tapi pula, sebab bila kau tegur, tujuh-tujuh tu mati. Oh. Ada orang kata lah, Allah Alam tak tahu lah. Pasal pernah, abang dengan Mama Cola, dengan siapa arwah gitaris tu. Kita orang balik kerja, kadang-kadang musician balik kerja suka lepak kat kedai kan. Yeah. Ni dekat Taman Dagang. Kita orang lepak, borak-borak, kejap lagi tengah duduk, zoom dia lalu. Kita tegur, letup benda tu. Serius bang? Yes. Tegur meletup. Tapi memang real. Zoom dekat dia. Kita tegur, benda tu meletup. Padam tu. Zoom. Pernah nampak ke? Pernah Tak nampak? pernah. Dia memang macam fireball. Keyakinan kerana gigi anda yang kuning bagai disalut pelanta? Jangan risau. Sekarang adanya produk terbaru daripada ubat gigi cap kuda sengih. Hanya dengan sekali gosokan, lihatlah perubahan yang nyata. Produk terbaru dan luar biasa ini mampu memberikan kesan serta-merta dan menakjubkan. Ubat gigi cap kuda sengih, senyuman hebat, gigi sehat. Dulu kan ada orang bagi I satu minyak wangi tau dalam vial tu kan. I tak kenal this person. Tapi dia kata, ambil lah. Macam tu tau. So I macam Macam mana? Tengah jalan-jalan gitu ke apa? Random people gitu? random. I tengah jalan macam pergi beli barang kan. Dekat kedai apa benda tu. Lepas tu nak pergi kedai makan. So tengah beli barang dekat macam Kikimat macam tu kan. Ada satu middle age Malay guy. Dia tengok I, dia senyum. I senyum lah. Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu I cakap, tak nak kan? Lepas tu kan dia kata, ni ambil lah. Dia kata macam tu. I macam tergamam lah. Macam, minyak wangi. Pakailah. Dia kata macam tu. Lepas tu kan, I pegang je benda tu tau. Sebab kita nak pergi kedai makan kan. Bukan nak balik rumah ke apa. So, minyak wangi tu, dia dekat botol kecil yang kecil. Yang roll on tu. Kan? Tahu. Tapi kecil lagi sikit. Tapi dia still yang roll on punya. Tapi dia kecil. Orang yang tak ada duit macam abang, saya bukan kadang beli yang tu. I tak biasa sebab I... Yalah. So kan abang, dah sampai kedai makan tu, I letak minyak wangi tu betul-betul dekat tengah-tengah table. Square table tu kan. Kan macam kedai tom yum kan.
I tengah borak-borak, tiba-tiba I terpandang minyak wangi tu. Lepas tu, I was with my friends lah. Lepas tu kan, kedai yang I pergi, kedai Tom Yum tu, dia pasang surah-surah. Oh, rukiah gitu. Tak tahulah surah apa, tapi dia pasang jenis yang kedai yang pasang surah, apa benda semua kan. So kan, tiba-tiba, botol tu berdiri kan. Lepas tu tiba-tiba dia roll, sebelum dia sampai, dia jatuh, botol tu pecah. Sebelum jatuh dia dah pecah dulu. Dia pecah atas meja tu. Mungkin kalau dia jatuh dia sambung balik. Itulah aku malah tu kalau aku cerita. Kalau dia lah sambung, okey, yalah sekala abang cakap mungkin, bukan abang cakap ya. So kan benda tu macam, misteri lah kan. So tiba-tiba dia jatuh, Misteri tu Syah. dia roll, lepas tu dia pecah. Dia roll sendiri. Dia roll sendiri. Meja tak bergerak, tak apa. Lepas tu dia bukan pecah yang macam, dia pecah macam meletup kecil tau. Pop. Oh, Dia punya isi kandungan keluar tak? Keluar lah. air. Minyak wangi lah. Minyak. Memang minyak wangi eh? Minyak macam minyak. Mungkin lah dia ada otak. Mungkin lah, I don't know lah. Tapi I'm so glad that I did not wear it or bring it home. Okay, Tapi bahaya tau, bahaya. tell me about the man lah, who gave you the. I don't know him. No, I mean know him. like apa ciri-ciri. tak nothing yang macam kita boleh Stand out lah. Tak ada nothing stood out. Oh gitu. Dia nothing stood out. Dia normal random Malay middle age guy. I've never seen him before. Okay, my second story. Years ago when I first started singing, I kerja dekat Royal Lake Club. Saya baru start kerja. Kan kat situ kan banyak datuk-datuk apa benda kat launch kan. I nyanyi dengan Sequin. So dengan I nyanyi dengan this keyboardist, my Sequin. So satu hari tu dah few months kerja kat situ. Satu hari tu I balik kerja kaki I bengkak. Kiri ke kaki kanan I couldn't remember. Tapi kaki I bengkak tiba-tiba. So I couldn't walk, I couldn't wear my high heels. Lepas tu I cakap kat mami, oh kaki I sakit lah macam tu. Lepas tu mami kata, kau langkah apa ni? Macam tu. So mami ambil garam kasar, garam bukit ke garam apa, tapi yang garam macam garam kasar lah. Sea salt. Macam yang ada biji-biji besar tu kan. Oh, Himalayan salt. I don't know. Yeah. So dia baca doa, dia baca surah, dia baca doa, dia ambil that garam, dia rub dekat my kaki. Betul-betul dekat kaki macam kat sini kan. Lepas tu kan, lepas dia rub tu, dia rub tak kuat, dia rub je, dia baca, lepas tu dia kata dalam in my dalam hati selawat, baca Al-Fatihah, selawat macam tu while mami is doing that lah. Lepas dia habis dia macam tu lah, remove lah the salt kan. Abang tahu ada cross. Macam kalau kita scratch kita punya skin macam ni, ada darah naik kan. A visible cross dekat my kaki. Wow. Lepas tu mami tengok, lepas tu mami lap. Lepas tu dia gone. Lepas tu my bengkak tu subside. At that same time, every time I nak nyanyi je, I batuk. I nak nyanyi je, I batuk. I tak boleh nyanyi. Every time I nak first note kan, nak nyanyi kan, I batuk. So I cakap kat mami, I dah batuk berapa lama, dia bukan batuk yang macam everyday. Kalau kita sakit tekak, tiba-tiba kita orang tahu kita batuk, betul? Ini tak, the batuk only comes when I want to sing. So I told my mother. So mami ambil air biasa, lepas tu dia baca doa. Mami I bukan bomo ke, bukan apa ke, tapi doa seorang ibu adalah doa yang mujarab. So dia baca doa dia macam baca surah sikit, baca doa. Lepas tu I minum. So nak pergi kerja tu I selalu minum Milo dulu. I don't eat before I work. So I minum Milo, lepas tu I pergi kerja lah. Lepas I dah minum air yang mami suruh minum tu, I minum Milo, lepas tu I pergi kerja. Still sama juga. tak boleh nyanyi tau. So I dah break time, I pergi toilet. I rasa nak muntah. I muntah, keluar yang macam kalau kita tengok movie yang kelakar-kelakar yang keluar air. Macam tu kan. Basikal. Tak ada keluar basikal, keluar air je.
keluar air putih saja. Padahal dia tadi air minum Milo. Ni macam air terjun ni. Oh, air amazing. putih yang keluar, air Milo ke apa tak. It was really clear. Macam air putih macam air pahit lah. It was like macam tu tau, air muntah. At the end of the muntah, ada segumpal rambut. Serius. Shoot. Ada segumpal rambut. I muntah kat sink. I tarik rambut tu. Rambut tu rambut panjang dan uban. But after I muntah, I can resume my life macam biasa. So Mami ada pesan kat I, kita pergi mana-mana as a performer like us, kita ni macam bullseye. Siapa-siapa nak target kita boleh. So always jaga kita punya percakapan. Maknanya kau cakap banyak dulu, kau tak jaga mulut kau. Tak, ataupun mungkin I nyanyi sedap orang dengki. Mungkin. Boleh terima, boleh I think it's terima. possible. Boleh terima, boleh Belly terima. dia Belly wake up. boleh Belly terima, dia boleh wake terima. up. Belly dia wake up. Are we okay with one more story? Yes. Nanti. Ah. I got one more mysterious story. Ini bukan seram tau. I don't know lah kalau kau interpret it as seram. Kejap. Kalau seram, tengok muka Abang Zam pun dah seram. Ya, tapi dia bukan dia yang cerita. Okey, kejap. Tapi kejap. Tapi kan ini kayak benar-benar like before bed punya apa? Conversation gitu. Yang dimana kita udah very very low. Kita bisa lihat tuh di situ tuh wave-nya kecil banget semua orang. Oh, iya ke? Iya. Tapi tak apalah. Inilah mood. Enggak, emang kita pernah touch. No. Tak. Because kita in character. No, because kita in character. Alah, Sebab in takkan, character. takkan kita nak cerita hantu. Tak boleh. Buat, Tak boleh. lagipun, mungkin siapa yang tengok podcast ni, after this dia boleh tidur. Iya So, benar. I bagi dia mood Yes. yang tidur. Itu saya sama wife punya rutin Me sekarang. too man, me too. I selalu dengar cerita hantu sebelum I hantu tidur. sebelum Okey. Kalau nggak ada cerita hantu call dia. Okey, dengar cerita hantu ni. Video call dengan muka Ini dia. bukan cerita hantu. Okay. Ni pada abang dia bukan like Ya. Bukan, dia macam Twilight Zone. Ah, okay. For me, this experience untuk Mysterious. abang, mysterious. Mysterious girl. Abang, as you know, kan abang cakap tadi abang suka mancing tau. Ya, yeah, betul. Okay? Pada tahun 93 ke 94. Belum lahir lagi, dah lahir. Masa tu. Dia tak cerita tu between 85 dan 90. But this one ni memang Tapi yang real. peliknya dia ingat lagi. Ya, itu. Ingat, because benda ni adalah satu pengalaman yang pelik. Berkesan banget ya. Dia akan meninggalkan kesan yang Yes. So deep Okay. inside your heart. So, kita dulu main gosek tau. Abang ni time dulu. Apa ni? Ini Main malam. Perform. Okay. Perform. So, pukul 10.30, 11.30, second set 12.30, 1.30. Break 1 jam. Okay. Okey, tak kisahlah. Habis set pukul 1.30. So, hotel kita, tepi laut, dekat Penang ni. Di mana bang? Nak dekat Tanjung Bunga. Tanjung Bunga ini. Nama hotel tu zaman dulu is Novotel. Oh, Novotel. 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 Okey. Dululah sekarang dia dah tukar nama dia apa benda entahlah. Tak kisahlah. So, malam-malam kadang-kadang ada masa-masanya abang bosan tau. So dalam kat bilik abang tu duduk kat bilik hotel tu tau. Yup. Dalam bilik abang ada Xbox kecil, abang selalu beli umpan udang sikit kan. So kalau boring abang mancing lah. So malam tu balik kerja Ini abang Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Okey. Malam tu abang boring. Abang mancing dari balkoni. Nope. So abang boring, abang mancing. Abang ambil set mancing, abang turun bawah. Untuk nak pergi memancing kat tepi. Dia bukan pantai tau. Dia macam, apa orang kata, batu barrier lah. So nak barrier. pergi ke sana, Kena langkah. kena turun. Masuk coffee house dah tutup ni. Kena jalan tepi swimming pool. Nak beli tu. Ya ampun. Tapi kita, abang berani masa tu. Adventurer Tak lah, kisah. Seorang je. Masa suka mancing, abang suka mancing. So abang turun bawah, dah lalu bilik tingkat 4. Turun bawah, lalu coffee house dah tutup lah pukul 1.30. Swimming pool dah tak ada orang apa benda, kena turun bawah, turun tangga, baru jumpa laut. Okey, baru jumpa laut. Memang tak ada orang langsung. Memang tak ada orang langsung, bilik jauh ke belakang. So, abang enjoy lah. Abang tak takut, relax.
Masa tu tak ada rod. Masa kita travel, kita nak bawa instrumen, nak bawa rod meleceh kan. So pakai hand line mancing. Relax mancing lama, suka-suka. Kan dapat mancing Oh, dalam abang ada rod ni tak ada langsung aja. hand line. So kalau lepas mancing selalu macam gitu, abang mancing tak lama saja nak seronok kan. Dalam setengah jam, 1 jam, depends lah. So hari tengah pasang relax mancing. Jadi tengah mancing tu relax. Tiba-tiba ada orang kat belakang abang. Okay. Lelaki. Security. Normal tak? Lelaki. Cina. Abang ingat lagi. Cina. Wong Fei Hong. Feo. Okay, relax lah. So abang nak, Dia buat apa? Dia jalan je ke atau dia itu lepak dekat? cerita dia. Oh, sorry. Itu cerita dia. Kenapa? Tapi kita tak terfikir yang bukan-bukan. Abang duduk, siap duduk. Kat situ ada macam, hotel kan ada kursi meja kaca. Yang kursi besar yang ada bunga-bunga yang besi tu yang besi berat tu kan. Habis abang duduk, borak-borak dengan dia. Bercerita dengan dia. Orang kat Cina tu. Borak dengan cerita Abang lihat tu. mukanya. Nampak? Real, tak ada apa. Macam Cina biasa. Relax, borak. Ni cocek-cocek yang borak-borak. Abang cakap Cina, cocok. Abang cakap Cina. Terus? So abang borak-borak dengan dia. Borak. Sekejap lagi okey lah. Sekejap lagi abang pergi. Ambil kat rod mancing abang tu. Abang pusing balik dia dah hilang. Itu awal. Hilang. Okey. Abang pun sambung mancing dia. Tiba-tiba abang rasa, Mana dia pergi ni? kenapa dia tiba-tiba hilang? Kan? Ya. Kat situ dah terasa lain. Abang naik bilik. Siapa tahu dah share bilik dengan abang masa tu. Haider. Oh, Abang Haidar. Abang Haider satu bilik. Abang naik bilik. Abang Haidar. Tiba-tiba abang rasa sejuk menggigil gila. Sejuk ni. Demam. Macam demam, macam sejuk gila. So abang Haider pun dah rasa goyang lah. Dia call abang ni band leader. Band leader cakap, masuk bilik air, mandi. Bersihkan badan kau balik kan. Mungkin kau dah jumpa sesuatu lah. Dia tanya what happened kan. So abang cakap lah, abang tengah mancing. Lepas tu abang jumpa dengan seseorang. Tiba-tiba orang tu hilang. Okey, lanjut lagi. Lepas tu abang mandi, real. Lepas mandi, lap je zouk clear. Oh. Do you remember what you guys itu. were talking about? Yep. Just normal conversation. Contoh-contoh. You dari mana? Dia kata dia dari Singapura. Contoh lah macam tu lah kan. Tapi cakap English lah. Oh. Kan? Wah, hantu cakap English pun sekarang. Tapi kalau hantu tu cakap Cina, salah. Dia kena, hantu ada satu bahasa ke? Tak adalah. Ni hantu kira hantu international lah cakap Mana dia English. mati masa dia cakap orang putih? Apa? Nak cakap kau nak apa? Aku mengah. Okay. Let's cut the story off lah. This is something that I think every culture, especially Asia, Yep. ada lalui benda ni. Ni orang kata apa tahu nak? Syah. Hantu bermusim. Hantu bermusim. Contoh. Macam duri Masa era tahun 80-an. 80-an kot. Ujung 80-an kot cerita ni. Sibuk orang cerita pasal kat Malaysia ni ada hantu kom-kom. Yes. Hantu apa? Hantu Kom-kom. kom-kom. Apa itu? Dia cerita dia. Cari dong. Dia cerita dia. Hantu Kita kom-kom. tengah duduk-duduk gini. Kita dengar. Ada orang cakap Assalamualaikum tapi dia tak cakap Assalamualaikum dengan betul. Macam Assalamualaikum. Macam dia tak cakap penuh Assalamualaikum tu tak. Itu ni benar. I don't know whether Tak it's tahu benar lah or whether not it's true or lah. not, Tapi benda ni wahara lah. Satu dahsyat. Tapi dia siap masuk berita semua tau. Kom-kom tu Assalamualaikum dari situ. Hantu kom-kom. Tapi dia tak cakap Assalamualaikum dengan jelas. Ini. Tu dia. Tengok, Hantu kita baca. kom-kom, legenda urban Melayu tentang entiti yang mengetuk pintu rumah pada waktu malam sambil menyebut kom-kom untuk mencari darah gadis. Sunti. Sunti apa itu? Dara. Virgin lah. Virgin. Okey. Wajahnya yang buruk Memulihkan wajahnya yang buruk. akibat melanggar pantang ilmu kecantikan. Wah, ini kita sembang pasal Mona Fendi kali ya. Ia dikaitkan dengan wanita yang merayau, bertudung berjilbab dan populer sebagai cerita hantu Jepun atau gangguan mistik di perkampungan Melayu. Asal usul legenda kisah ini bermula dari seorang wanita yang mengamalkan ilmu kecantikan, mencantikkan diri tetapi melanggar pantang. Okey, di skip lah tujuan dia. Wanita tersebut kononnya diberitahu gurunya bahwa wajahnya hanya boleh kembali cantik dengan menyapu darah alat sulit perawan
dan akan menyebabkan dia merayau mencari mangsa. Yeah. Ciri-ciri digambarkan sebagai makhluk yang mengetuk pintu rumah sambil menyebut kongkong atau kongkong. Konteks sering dianggap sebagai sebahagian daripada kisah hantu Jepun di kawasan yang pernah dijajah. Oh, ini maksudnya Kecoh ni. originnya dari waktu zaman penjajahan Jepun. Itu tak tahulah. Tak tahulah. Tapi yang kita tahu, Ini anjing kaget lagi. tapi yang kita tahu kan cerita ni popular di sekitar tahun 80-an. Early 90s. Sebab kan. I remember. ya? I remember this story. Lepas tu pula ada pula cerita abang ingat lagi lah tahun 70-an. Orang kata ada hantu kepala anjing. Orang kepala anjing. Apa Sphinx? Werewolf lah. Oh, Dia kacau perumahan lah. Ada musim. Sphinx tu apa sih? Singa kepala kucing kan? Orang berbadan singa kan. Oh, iya. Itu Sphinx. Iya. Leon Sphinx. Hah? Dia boxing. Leon Sphinx. Hantu kopek pula. Ada? Hantu kopek tu hantu tetek. Apa coba cari. Oh, ini Wewe Gombel Ya, Wewe Gombel. Okey, cari sekarang Wewe Gombel. Kalian pernah dengar enggak Wewe Gombel? Kayaknya hantu tetek deh. Nih, Apa sebutannya? Wewe Gombel. Wewe Gombel. Saya pun enggak tahu juga. Sagging breast. Tuh, bener tak? Hantu tetek lah. Hantu tetek. Dia kan sorok budak-budak dekat dia punya dia punya ni kan. Sama lah maknanya kita punya urban legend ni. Ya benar. Setuju. Itulah soalan dia. Ada tak dekat Indonesia ada satu Kenapa dia Trend. sagging gila dia punya bubis? satu masa tu popular hantu tu kat satu kawasan. Sebenarnya banyak sih, coba cari dah kolor hijau. Ini baru-baru aja nih, mungkin 10 years ago. Kolor hijau. Tuh. Itu hantu. Janganlah lihat Ini ini. hantu kat dalam ke apa? Enggak bener-bener. Hah? Hantu tuh pakai celana dalam warna hijau. The fish? Serius? Hantu tu buat Apa cerita dia Ana? Cari Ini interesting hantu pakai spender hijau. kolor hijau Wikipedia. Kalau aku tak pernah dengar hantu spender hijau. Allah tak nampak. Nih, wiki ini nih. Makhluk gaib jadi-jadian yang konon merupakan wujud dari seseorang yang menjalankan ritual tertentu dan melakukan tindakan kriminal dengan bantuan ilmu gaib. Ngerti nggak? Dia kayak ilmu gitu bang, tapi Dia macam orang minyak. Okey, apa kena dengan suara dalam hijau? dia harus pakai selawat dalam hijau Oh, tuh. tu dia punya syarat-syarat Ya, dia. tuh. Kalau hijau dikenal sering melakukan teror dan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Dia orang minyak ni. Orang minyak. Kolor hijau juga sering kali membawa kabur harta benda. Dia sama kayak babi ngepet juga, sama nggak? Tahu nggak babi ngepet? Seri babi ngepet. Sama itu kayak ilmu gitu. Nah, ini contoh nih ya babi ngepet ya. Jadi-jadian lah ni. Ya, kita berdua nih. Jadi saya punya Abang orang galang babi. Memang babi yang kau ni. saya jaga lilin. Aku ngepet. Okey, galang jaga. Saya jaga lilin. Abang keluar cari duit. Galang Jaga lilin. tujuan. Untuk ritual itu, lilin tuh nggak boleh mati bang. Jadi abang keluar. Abang keluar, rompak rumah. Dia, So, dia babi lah. Enggak, dia nggak kelihatan, nggak nampak. Oh, magic lah. Magic. Invisible, halimunan lah. Halimunan. Wow. Tapi saya nih yang di rumah nih harus jaga jangan sampai Api itu padam. api itu padam. Jadi kan kalau lilin kan, biasanya kan dia steady aja gitu kan ya, stagnan gitu ya. Kan jarang banget kecuali ada angin, Ya, ada apa. correct. Ini contoh misalkan nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada Correct. aircon. Dia akan straight je. Dia kan ribet lah. tapi kalau dia udah kayak gini nih, tik, berarti dia dalam masalah. Dia dalam bahaya. Babi ni masalah. Tapi dia kan jadi babi, dia manusia aja nggak kelihatan, nggak nampak aja gitu. Perangai babi. Oke, berarti dia kalau udah kayak gini nih, berarti dia kalau udah mati lilin tuh, Dia jadi babi. Bila dia nak jadi babi? berarti dia udah kantoy, So, Kena tangkap lah. kena tangkap dan dia akan jadi babi. lepas tu boleh tukar balik ke tak? Nggak bisa, Dia memang babi lah. jadi babi. Ngerti nggak? I rasa saya pernah dengar cerita ni. It's a urban legend lah gitu. Saya pun nggak No, tahu sebenarnya. tapi
ini pasal ilmu-ilmu hitam. Ini babi jadian. Babi ngepet. Ya, bener kan? Ilmu hitam dia, black magic. Tapi kita kalau ngomongin soal ilmu hitam saya tuh interest banget sama ceritanya Mona Fendi. Apa yang kalian tahu tentang Mona Fendi ini? Yang saya dengar, yang saya tahu Mona Fendi ini kan dulunya tuh artis ya. Bener Ya. ya? Dia Bener penyanyi. Itu saya interest. Tapi dia penyanyi yang tak sedap lah menyanyi. During your time, Yang Ya, tapi dia tak popular. yang dia bunuh tu time kan. abang, time, I time, only know that she's a singer. Actually, selepas kesnya jadi besar dan diorang apa orang kata cerita sejarah dia who she is. jelas saya nggak tahu lah kalau ngelihat foto ini kan kayak serem banget ya. Ya kan, siapa yang dia bunuh? Datuk Mazlan kan. Yes. Datuk Mazlan tu is my relative Oh. yang kena kerat tu. Oh. Macam saudara mara papa tapi yang macam cousin yang jauh kot. Tapi he's my relative. Tapi dia like literally bener Yeah. bunuh. I watch a lot of documentary pasal Mona Fendi. Okay. And memang Tell me about it. dia arwah Datuk Mazlan ni dia nak jadi macam menteri something, Sama di beat macam lah. Datuk Bandar something lah. So untuk dapatkan pengaruh dan duit dia gunakan jalan yang salah. Yeah. So Mona Fendi Allegedly lah. okay. Mona Fendi ni because we are not in the Yeah, kita we tak ada don't- kat situ kan. yeah. But these are the stories that we heard allegedly lah. Yeah, with all the documentaries yang I dah tengok. So Mona Fendi ni dulu dia penyanyi, lepas tu dia sebab dia tak laku, so dia jadi macam bomo. Oh gitu. Okay. So bila dia jadi bomo ni, dia punya kenalan semua adalah orang-orang yang kaya-kaya, orang yang apa yang datang tengok dekat club dulu benda semua kan. So dia Sorry Black Cat. Mona Fendi tu famous during your time apa after your time or before your time? Dia tak famous sebenarnya. No. Pastilah pernah dengar kan? You talking about this case? No, not As a singer? As a singer. she's not a famous singer. No, she's not a singer. I don't even know that she was a singer. Dia nyanyi tak sedap. Lagu dia tak popular. She is a singer. But she is a singer, right? She is a singer. But she is Mediocre. Yeah. Yeah. I agree with the word mediocre. Okay. So dia ni arwah Datuk Mazlan ni dia dah bersekongkol dengan, dia dah buat deal with the devil lah. Dia kata kalau kita buat belah-belah ni, badan dia dah tak lut. Maksudnya dia dah jadi kebal Kebal lah. dia ada ilmu kebal. So untuk buat tu dia kena buat ritual tu. So he voluntarily baring and diorang kerat badan. Dia confident that ritual will Yeah. jadilah maksudnya. Yeah. Work gitu. Yeah, because allegedly Mona Fendi ni she is very convincing. Cara dia cakap apa benda tu kan, orang boleh dengar. Kenapa nggak jadi lawyer aja ya dia? So dia dibunuh, dikerat 18 lah. I think so. Lepas tu diorang tanam body dia kat situ je. Yeah. Ya, berarti memang motifnya ini apa ya? Motifnya ini memang duit. Oh. So The black magic was only the alibis lah. That one I don't know because ada orang kata memang dia ada ilmu tu. Memang she is into black magic. Ada orang kata. Itu yang jadi pertanyaan. Datuk tu dah bagi dia macam few hundred thousand untuk dapatkan that ilmu kebal ke something macam tu lah. So dia dah ambil lah duit tu. So untuk like finisher, untuk habiskan the macam habiskan the ritual tu, you have to Sacrifice. bukan sacrifice, Test lah kononnya. test kau punya kekebalan yang melalui that ilmu tu. Tapi kan This is the version that you hear lah. From all the documentaries. Yalah. Abang ada version lain ke? Tak ada. Serius, Mona Fendi ni kes adalah satu. Sampai sekarang orang masih lagi berminat untuk tahu. No, the fact that waktu dia dekat
waktu dia tengah ongoing dekat mahkamah punya hal apa benda kan, dia selalu nak pakai baju cantik, nak Tapi dia stylo lah. senyum kan. Dia very stylish kan. Dia stylo dia. One thing lah. Dia, I think she's the kind of person who likes attention kot. Ya, maybe. Ya, Kan? ya, ya. Sebab tu dia nak jadi popular, sebab tu dia cuba jadi penyanyi, kan? So maybe pula she's like all these sensational things, benda-benda sensasi ni dia suka. I pun You know? suka kat, tapi so far tak adalah kerat siapa-siapa. Aku takut lah kamu macam ni. Oke, saya mau cerita nih. Last Last. aku dah ngantuk ni. Oke, saya pun juga udah ngantuk. Oke, dulu saya pernah kerja di Thailand. Abang tahu lah, saya ulang kali Thailand lah. Saya kerja di sana, and then saya ada di satu tempat lah, saya kerja di satu tempat, and then saya dikasih apa ya, apa sih namanya, mes ya, dikasih tempat quarters tinggal, dikasih quarters. Quarters itu baru jadi, baru dibangun, masih bagus lah gitu. Okay. Jadi saya tinggal di sana. Best lah ya, karena semua barang baru, furniture baru ya kan. Saya tinggal di sana. Oke, saya rasa kayak wah asik, best juga nih gitu. Tapi ya mungkin tempat baru ya, dan kalau di kepercayaan kita kan tempat baru kan harus ada selamatan, doa selamat semua gitu kan. Ini kan mungkin beda kepercayaan, mungkin mereka nggak inilah. Ya udah, it's okay, it's fine. Ya udah, saya tinggal di situ seminggu. Udah mulai agak ada yang pelik-pelik gitu, ada yang aneh-aneh gitu. Jadi contoh, ini petang gitu, kayak belum masuk maghrib lagi. Jadi saya biasalah, zaman dulu kan kalau saya traveling around country kan, saya punya PlayStation ya kan. Jadi saya satu kamar sama saya punya vokalis lah gitu. Jadi seperti biasa dia akan take a nap sebelum prepare mau ini kan, mau show. Ya udah, saya kayak biasa, saya nggak suka nap, jadi saya main game. Ada satu hari saya lagi main game, terus dia kayak ini, jadi posisinya nih, ini katil ya, ini katil, dia tidur di sini nih, dia tidur di sini, saya main di bawah nih, bawah katil nih, itu TV. Jadi saya main, ini kakinya dia di sini nih, saya main di bawah gitu, terus dia kayak kan kayak dia sleep paralyzed. Oh, paralysis. Sleep paralysis. I have experience it. Ya, tapi kalau di Indonesia namanya tuh rep-repan. Di Ketindihan. Correct. Ketindihan ya. Ya udah, saya pikir kayak dia kayak gini, kan kakinya kan bisa begitu tapi nggak bisa bergerak, tapi dia bisa kayak goyang-goyang gitu lah. Jadi kenapa nih? Kok kurang ajar banget, saya marah gitu saya lihat. Terus saya lihat, wah ini ketindihannya. Jadi saya gurau-gurauin aja dia gitu ya. Saya gitu-gituin dia kayak tapi kok makin lama makin menakutkan. Terus akhirnya dia diem, tidur lagi. Oh udah, saya takut. Ya udah, saya main lagi. Begitu lagi. Setan kan ini main-main orang kena tidur. Saya main-main itu kayak gitu. Gitu-gituin. Akhirnya dia tidur lagi. Akhirnya gitu lagi. Sampai ya udah, saya diemin aja, saya main aja. Biarin deh. Sampai dia bilang gini. Kan denger kan? Iya. Kenapa nih, saya pause gamenya, saya denger lagi, tolong. Saya jadi takut kan, saya bangun. Ben, gak bangun bang. Okey, cerita. Bangun. Inilah story ya. Bangun. Dia kayak, akhirnya, terus dia kayak diam nih. Saya pikir tidur lagi, terus dia, wah, dia gitu, wah gitu. Saya kan terkejut kan, wah anjing lo, gue kira lo mati, gini kan. Oh, dia peluk saya, dia saya, oh, thank you gitu. Lu kenapa gitu, ketindihan ya? Kayaknya sih, lu ngerasain apa? Jadi dia tuh dalam mimpinya tuh dia lihat saya tuh. Okey, cerita. Dia lihat saya tuh, dia lagi main game, saya lagi apa. Terus kayak aduh anjing. Ada sesuatu lah gitu yang ada satu energi yang ngajakin dia tuh. Dia kayak bangun, dia ini, terus dia mau balik lagi ke tempat tidur tuh. Nggak bisa. Tapi dia nggak lihat dia tidur, enggak. Dia cuma mau, dia lagi tidur, dia bangun, dia lihat saya main, dia lihat
saya main game gitu, dia lihat saya lagi gitu. Terus oh ya udah deh, saya mau tidur lagi, dia bilang gitu. Dia mau tidur, pas dia mau tidur tuh ada yang tahan dia. Tak bagi tidur. Kayak kenapa nih? Tak bagi masuk dalam badan dia balik lah. Tapi dia nggak lihat badannya dia, bang. Yalah, maksudnya Dia lihat lah. katil aja. Iya. Dia bilang kayak, gue ngantuk banget, dia pengen, dia lemah banget, dia pengen, tapi kayak ada yang nahan. Gitu. Makanya dia kayak gitu, terus dikasih lagi, lepas lagi. Dia tidur lagi. And then dia bangun lagi. Dia lihat saya lagi. Dia mau tidur, yang itu tuh yang nggak bisa tuh. Kayak ada yang cekik dia kayak, wah, gimana sih kita kalau mau jalan ada bukan satu makhluk lah yang itu dia kayak ada yang pegang ini, ada yang pegang leher dia gitu. Sampai dia kayak rasa choke, baru dia bilang tolong gitu. Itu yang tadi dia bilang tolong. Gitu tuh. Dia bilang kayak gitu. Gitu takutnya. Abang pernah experience sekali. This experience. Macam mana yang Galang cakap tu betul. Bila kita tengah tidur, tiba-tiba rasa kita tak boleh move, tak boleh gerak, tak boleh apa. Iya, itu salah paralysis. Tak boleh. Kita rasa macam tangan kita ni orang pegang. Iya benar. Kan? Kita mau kayak kita nak cakap, oh, tolong. Kali kawan Galang ada bunyi. Abang tak boleh keluar bunyi langsung. Takut. Abang so scared. Iya. Oh, takut. But after a while, Udah get used to it. okay. But tak. Kan get used. After a while, Oke lagi. sedar. Dia sebenarnya ada medical explanation-nya. Ya, that's why it's called sleep paralysis. Maksudnya body kita Penat banget. penat, Otak kita masih. mati lah. Badan kita mati. Tak ada, muscles kita macam jam. Tapi kan itu kan ada juga namanya tuh apa namanya? Lucid dream. Jadi saya tuh nggak percaya kan sama yang kawan saya cakap tuh. Terus kalau terus saya bilang, kalau kamu lihat aku tadi main game, aku main game apa, skornya berapa? Dia teka betul 100%. Lawan ini kan Barcelona MU kan, kalau nggak salah ya Barcelona MU, lo kalah 3-2 gini. Anjing tahu lagi dia, kayak gitu. Abis itu ada last nih ya, very last. Akhirnya udah kayak gitu, akhirnya saya mandi tuh. Saya mandi, pulang kerja kan jam 1 gitu kan, mandi mau tidur, mandi, set, terus tiba-tiba showernya gerakin diri. Shower? Shower head. Iya, shower head tu. Kan gini kan, karena saya gini, saya set dia berdiri. Saya kira teman kawan saya, my roommate kan. Anjing, gue lagi mandi nih. Saya giniin lagi. Gitu lagi, sampai akhirnya saya iniin sabun, dia begini lagi. Kenapa nih ya? Ternyata water pressure. Tiba masa sementara, semoga kita hingga nanti bertemu kembali di sini bersama lagi. Jangan buat-buat tak reti. Like, share, komen, subscribe. Sekarang lah. Gerak laju-laju.